Nama saya Muhammad Bazli Rais bin Sapri, umur 26 tahun. Saya berasal dari Jambu Bongkok, Marang, Terengganu. Ayah saya seorang nelayan dan ibu saya suri rumah. Terdetiknya saya untuk masuk ke IKN sebab minat saya dengan ukiran tu sangat tinggi. Pembuatan perabot pun saya tengok di masjid-masjid, tengok ukiran tu jadi minat. Aura tu untuk mengukir tu sangat tinggi. Lepas habis sekolah tu saya dah start buat perabot seperti meja, kerusi, lepas tu papan potong. Saya buat dekat rumah sendiri. Lepas tu saya terdetik untuk belajar. Saya nampak iklan di surat khabar tentang IKN ni. Dan saya terus mohon masuk ke IKN. Saya masuk IKN pada tahun 2018. Saya masuk jurusan Seni Kraf Kayu. Saya ambil diploma. Dari situ saya belajar basic ukiran dan ke step-step yang seterusnya lah. Di IKN, suasana pembelajaran dia sangat bagus. Tempatnya yang sangat luas. Cikgu-cikgunya sangat berpengalaman lah. Cikgu yang murah hati, berkongsi ilmu. Tak kira masa. Habis waktu belajar pun kalau kita tanya, dia share je. Alatan di bengkel tu cukup lah. Mana kita nak buat kerja tu tak share dengan orang. Dari segi meseng pun meseng yang safety lah. Dari segi tempat tinggal, IKN dia sediakan asrama di dalam kawasan IKN sendiri. Kantin untuk makan pun di kawasan IKN juga. Kemudahan lain seperti pustaka, dewan dan tempat riadah pun ada. Allowance di IKN dia bagi, kalau diploma tu tak silap saya 150 untuk sebulan. Dia punya yuran tu sekali bayar je. Masa daftar tu je bayar. Tiap bulan tu tak lah. IKN dia tak membebankan lah. Kos nak masuk belajar tu kerajaan banyak tanggung. Masa belajar di IKN dulu saya pernah masuk pertandingan ukiran kayu. Yang pertama sekali di Temeloh, saya dapat nombor 3 time tu. Yang kedua, pertandingan ukiran kayu juga, event HKK di Conley. Saya dapat nombor 2. Pada tahun 2019, saya mula masuk WSMB, World Scale dalam cabinet making. Tu satu cabaran lah bagi saya sebab dia punya pertandingan tu lari daripada bidang saya belajar, bukan bidang ukiran, dia bidang buat kabinet. First saya masuk WSMB tu saya dah layak ke final dan mendapat Medium of Excellence time tu. Worski yang kedua WSMB Shanghai pun saya masuk ke final juga, tapi sampai ke final je, tak sempat pergi ke Shanghai sebab time tu dengan COVID lagi, dengan nak training pun kekangan masa kata. Sebenarnya saya dah start buat sendiri ni semasa saya belajar di IKN lagi. Cuti SEM tu saya balik kampung, saya ambil order. Tu saya buat lah perabot kecil-kecil. Contohnya macam meja, bench, macam tunjuk langit. Saya dah start buat time tu. Hasil yang saya dapat tu saya beli meseng. Selepas saya grad tahun 2021, saya dah start buat sendiri di garaj kereta dekat rumah. Order dah semakin banyak. Saya dah mula untuk buat bengkel. Tempahan tu biasanya iklan produk saya dekat Facebook. Ramai customer dari Facebook lah. Yang mari bengkel pun ada. Macam kawan-kawan lah, jiran-jiran yang nak buat rumah ke, dia recommend saya. Maknanya dia datang buat tempahan sini, saya pun buat. Pada tahun 2023 saya start buat bengkel di tanah family sebelah rumah. Proses buat bengkel tu saya buat sendiri. Ada kawan-kawan yang tolong, modal pun modal saya sendiri. Family pun ada support. Proses buat bengkel selama setahun.
baru bengkel ni siap. Maknanya start 2024 baru saya operasi dekat sini. Saya daftar company RSA Furniture ni pada tahun 2023 semasa di garah kereta lagi. Saya mengusaha company ni seorang-seorang. Mana kalau tempahan tu banyak sangat, saya dan tangan, saya akan panggil budak-budak part time untuk bantu saya. Dalam masa yang sama saya memberi peluang pekerjaan kepada budak-budak part time tu. Di RSA Furniture ni saya menerima tempahan frame pintu, tunjuk langit, sisi angin, pagar beranda pun saya buat, pintu, tangga, produk-produk berasaskan kayu kebanyakannya saya akan terima. Untuk sebarang tempahan boleh ikuti saya di Facebook Rais Sapri, IG pun Rais Sapri, TikTok Rais Sapri 45. Di situ banyaklah saya upload gambar produk kerja, proses-proses kerja, semua saya upload kat Facebook. Banyakkannya kat Facebook lah. Rancangan saya selepas ini untuk masa depan saya akan memperluaskan lagi perniagaan saya dan menambah staf sebagai pekerja untuk mempercepatkan proses pembuatan produk supaya company saya RSA Furniture boleh pergi lebih jauh. Nasihat saya untuk adik-adik yang belajar di IKN, fokus dengan minat masing-masing, usaha lebihlah untuk berjaya pada masa akan datang. Semasa belajar tu kita kena buat planning dah. Selepas grad, haluan mana kita nak pergi. Semasa SEM 6 tu saya tahu dah saya nak pergi ke mana. Jadi saya fokus je pada jurusan saya tu. Selepas grad saya terus buat. Pada pelajar-pelajar yang lepasan SPM yang mana tak tahu nak sambung belajar kat mana, boleh sambung belajar di IKN. Di sana boleh belajar tentang seni kraft tangan, di mana di IKN ada 6 jurusan. Yang pertama jurusan seni kraft kayu, jurusan seni kraft logam, jurusan seni kraft batik, yang keempat jurusan seni kraft tenun, seramik dan rotan. Yang mana minat dengan seni kraft tangan ni bolehlah sambung belajar di sana.